Cara berbeza, sains, teknologi semuanya ada. Gamifikasi buat kita ceria. Oh yeah, oh yeah, ilmu pasti best. Semua dan salam sejahtera kepada anak-anak murid teacher yang sangat teacher sayangi. Apa khabar hari ini? Cikgu harapkan semuanya sihat dan ceria selalu. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran sains tahun 3 dalam unit manusia. Okey, topik kita pada pagi ini ialah kelas makanan. Okey, kelas makanan ni penting kepada kita kerana kita makan setiap hari. Dan kita perlu tahu bagaimana makanan itu membantu tubuh kita menjadi lebih sihat. Jom sama-sama kita belajar pada hari ini. Sebelum kita menyelam dengan lebih dalam, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, cikgu harapkan murid-murid semua dapat yang pertama, memberi contoh makanan bagi setiap kelas makanan. Dan yang kedua, mengitlak kepentingan makanan mengikut kelasnya kepada tubuh manusia. Mudah bukan? Mari kita fahamkan sama-sama. Makanan yang kita ambil setiap hari boleh dikelaskan kepada 7 kumpulan utama. 7 kumpulan ini ialah yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat mineral, yang kelima vitamin, yang keenam ialah pelawas dan akhir sekali yang ketujuh ialah air. Okey, setiap kelas makanan ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk tubuh kita. Mari kita lihat satu persatu dengan lebih terperinci. Kita fikirkan, apa contoh makanan yang kaya dengan karbohidrat? Jadi untuk yang pertama ialah karbohidrat. Ya, betul. Nasi, roti, pasta, kentang, jagung dan ubi kayu adalah contoh makanan yang kaya dengan karbohidrat. Jadi, kalau rasa letih dan perlukan tenaga, makanlah karbohidrat ini. Kita ada apa? Kita ada protein. Okey, protein ini sangat penting untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan kita. Ia juga membantu dalam penghasilan antibodi yang melawan penyakit. Senang nak dapat penyakit sekarang ni. Tapi tak apa, kalau kamu semua makan protein ni, insya-Allah semuanya akan jadi lebih sihat. Antibodi kamu pun kuat. Okey, antara contoh makanan yang kaya dengan protein ialah daging, ikan, telur, kekacang, tahu dan tempe. Jadi, untuk murid-murid yang sedang membesar, pastikan anda makan makanan yang cukup protein tau. Apa pula selepas protein? Selepas protein kita ada lemak. Lemak tak baik ke? Bukan. Sebenarnya lemak juga penting tau. Lemak adalah sumber tenaga yang tinggi dan membantu dalam penyerapan vitamin. Ada yang kamu dah tahu? Alright. Ia juga melindungi organ dalaman kita dan membantu mengekalkan suhu badan. Contoh makanan yang mengandungi lemak yang baik ialah seperti mentega, minyak zaitun, kacang, avokado dan ikan yang berlemak. Ingat, ambillah lemak dalam kuantiti yang sederhana dan jangan berlebihan. Terusnya, mari kita lihat pula mineral. Mineral ini penting untuk pelbagai fungsi tubuh seperti pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Seperti kalsium, penghasilan zat besi dalam darah dan fungsi saraf. Mana nak dapat mineral ni? Mudah saja. Ia banyak terdapat dalam sayuran hijau, produk tenusu, daging merah, kacang-kacangan dan bijirin. Jadi, jangan malas makan sayur dan minum susu tau. Kita beralih kepada vitamin. Vitamin ini membantu dalam pelbagai proses dalam tubuh kita. Contohnya, vitamin A untuk penglihatan yang baik, vitamin D untuk penyerapan kalsium. Jadi, tulang kita akan jadi lebih kuat. Dan vitamin C untuk penyembuhan luka dan meningkatkan sistem imun badan. Supaya adik-adik semua, anak-anak semua lebih sihat.
antibodi semakin kuat. Ada banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin B, C, vitamin D, E dan K. Banyak sangat vitamin. Ia banyak terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin, hati dan susu. Pastikan adik-adik semua makan pelbagai jenis makanan untuk mendapatkan semua vitamin yang diperlukan. Kita ada pelawas. Okay? Pelawas ini sangat penting untuk membantu dalam penghadaman dan mencegah sembelit. Sembelit. Siapa yang pernah kena sembelit? Semua tak mengaku. Okey, ia juga membantu mengekalkan kesihatan usus kita. Adik-adik boleh dapatkan pelawas dari buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin penuh dan terakhir tapi sangat-sangat penting ialah air. Air penting untuk hampir semua fungsi tubuh badan manusia seperti pengawalan suhu badan, pembuangan bahan kumuh dari badan dan pengangkutan nutrien. Kita perlu minum air kosong yang mencukupi setiap hari. Kamu tahu tak berapa gelas yang kamu perlu minum setiap hari? Betul, 8 gelas. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey, selain daripada air kosong, kamu juga boleh minum jus buah-buahan, sup, sayur-sayuran yang berair seperti timun dan buah-buahan seperti tembikai. Murid-murid, mengapa makanan-makanan ini sangat penting untuk kita? Kenapa? Cuba fikirkan. Ada beberapa kepentingan makanan kepada tubuh manusia. Yang pertama, untuk pembesaran. Untuk kamu membesar. Yang kedua, untuk memberi tenaga. Setiap hari kamu belajar dan bermain. Yang ketiga, untuk menjaga kesihatan. Memang kena sihat setiap hari supaya kamu boleh pergi ke sekolah. Yang keempat, untuk memanaskan badan. Okey, untuk memanaskan badan ni sebenarnya memang kita perlu sebagai manusia. Okey, tidak perlu terlalu sejuk dan kena panaskan badan juga. Dan yang kelima, untuk mengawal suhu badan supaya tidak terlalu tinggi suhunya dan kamu boleh mendapat demam. Jadi suhu sentiasa di dalam 27-28 darjah Celsius suhu badan kamu. Okey. Dan yang keenam akhir sekali ialah untuk mencegah sembelit. Ini sangat penting kerana apabila kita mengalami sembelit, nanti kita akan mengalami pelbagai lagi mudarat yang lain. Sekarang marilah kita sama-sama lihat slide dan kamu juga boleh rujuk di buku teks sains tahun 3 pada muka surat 42 dan 43. Okey, jom ikut cikgu baca, okey? Aisyah melawat Rani yang sakit di hospital. Okey, apa yang berlaku di sini? Mari kita baca dialognya. Okey, Aisyah berkata, Rani, saya ada bawa bubur nasi untuk kamu. Marilah makan. Okey, Rani berkata, saya tak naklah. Saya tak berselera. Badan saya lemah dan tak bertenaga. Okey, Aisyah pujuk lagi. Janganlah begitu. Kamu perlu makan untuk sihat semula. Okey, kemudian Rani berkata, bagaimana saya boleh sihat semula? Aisyah bawa apa tu? Rani, cuba tengok bubur ini. Okey, apa yang terkandung dalam bubur tu? Okey, bubur nasi ini ada udang, ayam, ikan bilis, sayur, air dan sedikit minyak. Wah, sedap tau. Okey, jadi agak-agak kamulah bubur yang Aisyah bawa untuk Rani. Rani berselera atau tidak? Murid-murid, untuk mengukuhkan kefahaman kamu, cikgu ada beberapa tugasan.
Okey, yang pertama kita ada aktiviti ria yang bertajuk kelaskan makanan. Okey, sediakan alat dan bahan seperti di dalam gambar dan kamu perlu ikut langkah-langkah aktiviti yang tercatat. Kamu boleh hantarkan tugasan yang telah siap kepada guru sains kamu. Mari kita cuba buat ujian ini. Pilih jawapan yang betul, tuliskan atau typekan jawapan kamu di kertas atau ruangan mesej dan hantarkan di link Telegram. Seperti biasa, dapatkan link Telegram di ruangan deskripsi channel. Okay? Let's go! Masa untuk kuis. Kuis apa? Cikgu ada kuis interaktif yang menarik. Kamu boleh klik link di ruangan maklumat deskripsi channel tadi, okey? Kuis interaktif ini untuk menguji kefahaman kamu. Okey, cuba dapatkan skor yang power. Okey, klik link kat atas. Anak-anak tahun 3 sekalian, pada hari ini kamu telah selesaikan 3 tugasan. Okey, apa tadi? Kita ada kuis santai, kita ada video, kita ada kuis interaktif. Okey, jangan lupa untuk buat penilaian kendiri tentang apa yang kamu belajar. Okey, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan teacher menyertai kelas sains. Dan ingat, makanan yang seimbang penting untuk pembesaran dan kesihatan tubuh kita. Jaga pemakanan tau. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu. Jumpa lagi di kelas akan datang. Selamat belajar, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mari belajar, jangan putus asa. Cikgu Zayan bawa cara